a big reality check apabila PSG menendang keluar Liverpool daripada perjalanan persaingan Champions League di pusingan 16. Jadi aku rasa secara overall 210 minit main pun PSG the better side. Aku bersetuju dengan notion yang dikeluarkan oleh Arne Slot. Dia kata 90 minit malam tadi mungkin Liverpool deserve untuk dapatkan satu gol, tetapi kalau ambil kira untuk 210 minit main, kemudiannya even penalty itu sendiri, nampak yang PSG lebih prepared dan juga lebih nampak gaya untuk layak ke pusingan seterusnya, bukannya Liverpool. Apabila line up dikeluarkan, dia masih lagi menggunakan Diogo Jota. Walaupun kita tahu Diogo Jota ni not having a great season. In fact, aku boleh kata aku tak tahu orang bersetuju ke tak. Hampa boleh komen kat bawah. Aku rasa kalau ambil kira throughout the whole season ni, Nunez lagi better daripada Diogo Jota, aku rasa. Kalau walaupun yalah comparison antara kedua-dua tu taklah terlalu besar, tetapi all in all ambil kira semua, kita nampak yang mungkin Darwin Nunez having a good season berbanding dengan Diogo Jota lah. Sebab Diogo Jota kita tahu lagi main pada awal musim main, kemudiannya down injured kan. Sampai sekarang ni bila dia recover still tak nampak form tu datang, dan nampak gaya macam Arne Slot ni cuba memaksa dia untuk to play him into the form. So bagi aku, dalam keadaan kita memerlukan at least sebiji lagi untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya, letakkan Diogo Jota pula kan. Aku tengok satu rekod lagi yang tak cantik, ialah Jota last Champions League goal dia ialah 3 tahun setengah lepas. Aku tak sure lawan siapa, tapi cerita dia 3 tahun setengah lepas lah. Dan kepercayaan yang diberikan oleh Arne Slot tidak membawa erti apa-apa apabila sepanjang 70 minit dia bermain, lebih banyak mistake yang dibuat berbanding dengan contribution yang dia buat. Aku taklah kata memasukkan Darwin Nunez meaning that kita mampu 100% untuk menang. Dah, aku tak cakap macam tu, tetapi at least Darwin Nunez kalau contohnya dia main daripada awal, ada merit kan? Sebabnya hari tu lawan Southampton dia perform. Lagi satu, aku rasa match ni sesuai untuk Darwin Nunez, sebabnya kita tengok cara macam mana Nunez main tu, dia mampu untuk memberikan contagious, dia menjadi contagious kepada fans untuk react dengan apa yang dia buat, membuatkan fans ni kebiasaannya akan rile up. Dan cara mungkin pada awalnya dia pressing ke, dia kejar player tu, kemudiannya dia buat tackling ke, yang membuatkan Anfield crowd tu react dengan apa benda yang dia buat lah. Anfield emotion ni banyak kali dah kita rasa. Dortmund, Barcelona, macam mana dulu kita comeback, gol awal dapat tu, kemudiannya keep on the wave tu datang, yang membuatkan orang atas padang ada tenaga. Dalam masa yang sama, Anfield crowd ni fit dengan emotion atas padang tu. So bila Diogo Jota main, kita tengoklah macam mana dia pressing pun bagiku half-hearted lah. Pressing tak boleh offer, kemudiannya your sharp shooting pun hang tak boleh offer. So apa guna duduk atas padang? Dan sekarang ni persoalan berbalik kepada Luis Diaz dan juga Diogo Jota. Kedua-dua pemain ni bagiku main untuk kontrak. Tapi kalau main macam ni, aku rasa kontrak pun tak dapat, silap-silap boleh jadi kena jual. Aku rasa boleh ada possibility untuk kena jual lah bila masuk kepada sama nanti. Jadi apart from Mohamed Salah yang tak tahu lagi sign kontrak ke tak, Cody Gakpo yang bagi aku okey, yang lain-lain tu memang fighting for the future. Dan Arne Slot bagi aku dia akan take note je benda tu kan. Sebab dia ni nampak je muka macam selalu memaafkan, tetapi dalam hati tu kita tak tahu macam mana. Tengoklah kisah. Bagi aku kemasukan Cody Gakpo tu lebih kepada pertukaran yang tak membawa erti apa-apa. Lari pun tak. Jadi basically he is just another body untuk dibawa masuk, nak tunggu sampai ke penalti. So not a good plan untuk aku. Sebab itulah ramai juga fans seperti kan, apa fungsi Federico Chiesa kan. Sampai kawan yang injured ni pun boleh main depan daripada dia. Walaupun kita tahu hakikatnya, kita tahu yang Chiesa boleh main across the front three, dia mampu untuk ambil penalti dalam keadaan Liverpool desperate, dalam keadaan Liverpool perlukan someone untuk carry the torch buat Mohamed Salah. Bila mati terus, okay, let's say kalau contohnya Mohamed Salah lah kan, sepanjang musim ni dia perform, kalau dia okay, dua lain lagi tak okay, tak apa. Masalahnya bila Salah tak okay, yang dua lain lagi tu buat apa? So bagiku dia lebih kepada pengajaran kepada Arne Slot
dan juga pengajaran kepada fans-fans lah yang merasakan squad ni dah lengkap. Sebab kita selalu lupa yang squad kita ni masih tempang bagiku. Squad yang 100% sama seperti mana apa yang ditinggalkan oleh Klopp. Kita masih lagi lopong di bahagian fullback, masih lagi lopong defensively di bahagian tengah tu, di mana aku rasa performance Gravenberch sekarang ni mengiyakan apa yang selama ni kita kata. Cari someone lagi yang boleh capable untuk ambil alih sebahagian daripada tanggungjawab dia tu. Kita tahu yang Alexis McAllister bagus, tetapi lawan kita PSG malam tadi ada 3 orang Alexis McAllister. 3 orang berhadapan dengan seorang saja McAllister yang perform untuk malam tadi. Basically midfield overloading tu. Tambahan pula Dembele pula turun ke bawah. Satgi Pacho mungkin step up naik ke atas, menjadikan overloading di bahagian midfield tu bertambah-tambah lah. Dan Liverpool simply memang tak boleh cope. Kita tahu yang pemain-pemain ni selalunya, biasanya bila nak cuba build up, ada tendensi untuk turn balik ke arah dulu. Akan terus main vertical play, akan cuba sebanyak mungkin untuk terus pump ke atas. So bagiku benda tu still kita ada habit lama yang still lagi kita tak mampu untuk buang. Dan ini adalah musim pertama Arne Slot kan. Arne Slot pun mungkin dia kata dia guna je apa yang ada. So masuk sama Transferwindow ni, aku tertarik nak tengok apa benda yang Arne Slot nak buat yang boleh ubah that thing. Sebabnya bila lawan dengan tim macam PSG ni, bagi aku tim PSG ni ialah dia punya cara dia main apa semua tu nampak lebih kurang macam City lah bagi aku. Kan, kita kebiasaannya mempunyai kesukaran untuk berhadapan dengan City. Dash by 1000 passes around sampai membuatkan ada bukaan terbuka, lalu mereka akan cuba exploit apa semua. So Liverpool tak boleh handle that kind of momentum. Sebab itulah aku kata tadi aku tertarik nak tengok apa benda yang Arne Slot nak buat untuk ubah benda ni. Sebabnya habit lama Liverpool tu masih lagi ada, masih lagi kuat untuk each opportunity arise terus nak hantar long ball naik atas. Tiada pilihan lain lah. Dia biasa dah, benda tu dah biasa, dah sebati dengan pemain Liverpool, dah jadi muscle memory dah. So setiap kali payah je, setiap kali tak nampak peluang kiri kanan ke, tak cuba untuk wriggle keluar daripada situasi tu, tak cuba untuk break the press, tapi terus pump naik atas, mengharapkan pemain-pemain dekat depan tu untuk dapat bola, knock bola turun bawah, seterusnya barulah nak cuba hold bola dan mainkan pemain-pemain lain lah. Aku rasa moment awal ikut momentum chart tu 10 minit awal berpihak kepada Liverpool. Sayangnya Liverpool tak mampu untuk skor masa tu. Sekali attack je daripada PSG, itulah silap Liverpool. Liverpool terus terkena mistake daripada Ibo Konate. Banyak kali juga kita perasan yang Ibo Konate ni selalu buat sliding tackle macam tu. Tapi aku tak maulah blame dia, sebabnya banyak kali juga dengan sliding tackle yang dia buat tu, dia berjaya saving Liverpool. Cumanya dalam keadaan macam tu, miscommunication, Alisson keluar, dia pula sliding tackle, and somehow Ousmane Dembele boleh score lah. Dan Liverpool tiba-tiba terkejut. Dan bagi aku tak faham kenapa Anfield crowd tak react, tak lebih erupted, tetapi terus diam. Aku rasa sampai around like minit 60 macam tu barulah nak mula bising, nak mula keluarkan bunyi kan. Kalau tak boleh menyanyi dekat stadium tu, tak payah main lah. Aku rasa sekarang ni mungkin terlalu banyak season ticket holder yang tua-tua kot kan. Mereka duduk dekat Anfield tu main sekadar nak tengok bola lah, sekadar nak tenang, nak relax je kan. Mungkin lah kot with a big magnitude macam tu, hamai ke stadium cuma untuk rasa-rasa saja. So momentum pada awal itu berpihak kepada Liverpool. PSG kemudiannya mengambil alih rasanya sekitar minit 10 sampai ke half time tu. PSG mengambil alih. Kemudiannya PSG masuk second half, mereka retreat ke belakang dan put the onus on Liverpool untuk cari gol. Aku rasa Trent Alexander-Arnold masa sekitar like minit second half tu dia perform lah. Sayangnya dia kena keluar disebabkan injury, yang aku rasa injury dia macam nampak macam long term lah. Cara dia landing tu tak berapa baik lah aku rasa. Dia macam mungkin kita doakan dia ni keluar like seminggu ataupun 2 minggu, tapi aku rasa cara dia landing tu silap-silap 8-10 minggu macam tu lah. Silap-silap nanti bila hujung musim baru kita nampak dia lah. Dah lah Conor Bradley tak ada, our Swiss Army knife iaitu Joe Gomez pun tak ada. So sekarang ni final Jero Konsah akan main
right back. Kalau Ibu Konate pula, Arne Slot cakap dia lebih kepada letih berbanding dengan injury. So good news lah untuk Liverpool. Sebab sekarang ni ada lagi lebih kurang Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, lebih kurang 4 hari lagi. Probably Konate mungkin boleh main lah. Tapi Trent tu aku tak harap lah. Aku tak harap lah yang dia akan main final nanti. So Liverpool bukan setakat kalah, tetapi hit by injury. Semua yang buruk-buruk ni berlaku dalam match yang sama. Kita kalah dalam masa yang sama, kita juga kehilangan our important component lah, iaitu Trent Alexander-Arnold. So berbalik tadi pada second half, aku cakap tadi, Trent sebelum tu dia probing seperti mana lawan Southampton tu. Hari tu aku rasa he had a good day. Dia lah the only one yang cuba probing, cuba untuk cari jalan, bergerak daripada kanan ke kiri. Kemudiannya setiap kali ada peluang overlapping, cuba untuk overlap. So dia cuba untuk mencari celahan dekat bahagian PSG tu. Kalau Liverpool perform, front three Liverpool even seorang ataupun dua orang perform, boleh je Liverpool score. Bukanlah nak kata yang PSG ni memang bertahan gila-gila sampai tak ada ruang ke apa. Ruang tu ada, cumanya tak di-exploit dengan begitu baik oleh Liverpool lah. So bila dia injured, digantikan oleh Jadon Quansah. Quansah pun ada dua peluang besar. Dua kali ke kena palang tu, aku tak ingat lah. Tapi yang aku tahu satu kena palang, CP saja satu kena palang. Tapi chance tu lebih kurang di mana bola sampai ke far post dan kemudian Jadon Quansah menunggu dekat bahagian belakang lah. So dua chance daripada Quansah, kemudiannya satu chance awal daripada Muhammad Salah pada minit ke-8 ataupun 9. Itulah chance yang aku rasa Liverpool seharusnya score. Sebab apart from that, walaupun Liverpool ada buat shoot apa semua, semuanya team shot lah. Semuanya shot yang bagi aku Donnarumma boleh save dengan terlalu mudah lah. Dan bila masuk ke penalty tu, kita tahu Donnarumma ni walaupun open play dia memang membarai, tetapi masuk penalty kita tahu macam mana. Dia dekat Euro pernah perform ke? Dekat Euro ataupun World Cup, dia pun aku rasa Euro dia perform. Tengok dia saving macam mana. Tengok kepada frame badan itu pun kita tahu lah. Mengeluarkan Alexis McAllister yang dah pun kena kad kuning, yang tu fair, aku rasa okey. Mengeluarkan Dominic Szoboszlai yang menjaringkan 19 daripada 20 penalti di dalam career dia. Bola lemah daripada Darwin Núñez. Kemudiannya Curtis Jones did the inevitable untuk Liverpool. Tamatkan persaingan Liverpool di dalam Champions League pada pusingan ke-16 saja. Oleh kerana aku rasa PSG adalah the better side untuk 210 minit, termasuklah penalti. Bagiku mereka ni lebih prepare, dan juga Luis Enrique lah totally outcoach dan juga outfought percubaan Arne Slot sendiri. Walaupun ada advantage second leg di Anfield, tetapi tidak membawa makna apa-apa apabila Liverpool tak berjaya menjaringkan sebiji gol pun sepanjang 120 minit. Dan PSG ni aku tak tahu mereka akan masuk ke final ke tak, tapi kemungkinan mereka boleh pergi jauh lah. Semi final paling bodoh lah. Selepas ni mereka akan lawan dengan Aston Villa. Kalau berhadapan dengan Real Madrid ataupun Arsenal, tengok macam mana mereka handle this kind of opposition lah. Sebabnya PSG dia dah bukan nampak macam PSG yang dulu lah kan. Dalam live preview hari tu pun aku cakap, PSG yang sekarang ni bukan yang dulu. Orang nak kata jago kampung lah apa. Masa chat tu pun nampak tengok boleh ramai duk pelekehkan PSG ni kan. Aku tengok preview match depa lawan Lyon apa semua, aku kata depa ni bukan yang biasa-biasa lah kan. Bukan biasa-biasa. Dan Liverpool nampaknya belajar, learn the hard way lah. Apabila Anfield Effect sendiri tak mampu untuk membuat apa-apa untuk pemain, jadi kita tahulah kita punya opponent tu is a big deal. Aku boleh kata macam tu lah. So setakat itu saja video aku kali ini. Hari Ahad nanti kita akan menentang Newcastle di Carabao Cup Final. Aku harap kita berjaya dapatkan, kita berjaya bawa pulang satu lagi cup untuk Liverpool. Kemudiannya tinggal lagi Premier League lah. Carabao Cup dah habis, FA Cup dah habis, so tinggal lagi Premier League. Dan tinggal lagi lebih kurang berbaki 10 match lagi lah. 9 game EPL, 1 game lagi untuk final nanti. Dan final nanti aku tak buat live dekat Bias Liverpool, aku akan buat live dekat Jugador TV. Aku harap hampa tune daripada 9.30 kita buat Chelsea lawan dengan Arsenal. Kemudiannya bersambung pula Liverpool lawan dengan Newcastle. So siapa yang nak tanya soalan apa bagai tu, boleh lah, boleh tune in.
Kami akan cuba jawab soalan, kami akan cuba bersembang dengan hangpa sepanjang berapa? 5 jam. Big hang. Live sampai 5 jam. Nasib baik tak bawa ke subuh. So, selamat berpuasa. Hari ni dah puasa ke berapa dah? Berapa belah dah? Lagi lebih kurang 15 plus hari lagi sebelum masuk raya. Tak payahlah fokus-fokus bola ni. Bola ni semua dunia saja. Kita sekarang ni fokus untuk banyakkan ibadah pada bulan puasa. So, berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Aku harap Liverpool mampu untuk membawa pulang piala pertama untuk musim ni. Nasi dah jadi bubur. Tak boleh ubah dah apa-apa. Tetapi bagiku, Arne Slot dan juga pemain-pemain sendiri, dia dah kena belajar lah daripada kisah kekalahan ke atas PSG ni.